Assalamualaikum guys. Welcome back to the channel. Terima kasih kerana singgah di channel saya. Kalau anda notice dalam video saya solo camping di Taman Rimba Eko Lenggeng Negeri Sembilan tu, saya crash drone saya ni, Mini 2, DJI Mini 2 ni. Almost tak tahulah total loss ke apa ke, but it's crash lah. Dia punya body pun dah crash. Kamera dia ingat jatuh, memang jatuh direct on the camera, so kamera patah lah. But the other ni, motor ke apa semua-semua ni masih lagi okey. Blade semua okey. So saya dah contact beberapa kedai, termasuklah DJI punya service center dekat Lembah Kelang. Tanya dia orang boleh repair tak. Saya tunjuk gambar je lah. Dia orang suruh datang kedai lah. Ada orang kedai yang dekat Subang tu, dekat Summit USJ punya mall tu. Dia kata datang, tunjuk, bawa drone untuk dia tengok dulu boleh repair tak repair. Hardware dia rasa, elektronik dia rasa dia okey lagi, sebab dia jatuh dengan pokok, dia jatuh atas tanah. It's a dry punya condition lah. So hopefully dia punya elektronik tak rosak lah. Dan some of the dia punya propeller punya motor ni pun masih lagi okey ni. Cuma dia punya kamera ni memang total loss lah. Dan dia punya body itself ni pun dah pecah. So yang ni mungkin boleh tukar lah. Tapi tak apa, saya akan bawa benda ni, Mini 2 ni dulu ke kedai di USJ, nak tanya dia boleh repair ke tak boleh repair. Kalau tak boleh repair, dan kena beli drone baru lah. Kalau boleh repair, kita repair dulu. Dengan keadaan ekonomi yang tak menentu sekarang ni, apa yang kita boleh repair, kita repair. So tak perlulah spend duit untuk beli baru. Tapi kalau dah tak boleh tu, memang kena beli baru lah. So tak apa, itu cerita kemudian. So untuk yang ni, kita pergi repair dulu. Kita tanya dulu boleh repair tak repair. So jom. Right, dah sampai dekat Summit USJ. Sekarang nak cari kedai dia. Katanya sebelah Mr. DIY OT Drone. So jom kita cari. Okey, dah sampai. Dekat depan betul kedai dia, sebelah Mr. DIY ni, dia ada BE U-Skin dengan sebelah Extreme Computer Shop. So OT Drone ni tak buka lagi. Dah telefon bos dia. Bos dia kata kejap lagi dia buka, tengah parking kereta. Okey, bos OT Drone dah sampai. So dia baru buka. Tak apa, kita bagi dia settle dulu. Lepas tu baru dah kita sembang-sembang. Okay. Mr. Derek. Ya. Oh. Wah, ni tiga. So, macam mana kena? Macam ni teruk? Langgar pokok. It was high wind. Ni laju tu. Saya fly, langgar pokok, and dia jatuh atas
sort of macam hard surface batu lah. So I think dia jatuh nose down dulu. So Tinggi lah. I think tak tinggi, 10 feet, 20 feet kot. Maximum pun ala pokok punya level. Tapi teruk ini oh. Ha. Atas tak? Terus atas tak? Atas more or less batu kerikil, pasir yang ada batu lah. Oh. Dah dua, Kawasan. dah 2-3 kali jatuh tapi all the survive. Tapi this time memang kau-kaunya. Tak nak tanya boleh baiki ke tak boleh baiki? Boleh. Mau tengok ni sekarang ini mesti mau tukar lah. Kamera memang tak boleh lah. Mau tengok dia buat ada bengkok. Oh, okey. Tengok buat aja. Kalau teruk tak worth it. Tak worth it tukar lah. Sekarang tengok ni buat aja. Ini kaki saya nampak tak ada hanya di sini saya terkopek sikit, boleh angkat balik, guna balik. Ini kalau boleh guna balik hanya ini konektor mau tukar lah. Ini boleh guna balik, kaki semua boleh. Motor semua okey. Kamera memang kena replace lah. Kamera So kena dengan Lumia tu middle case dengan itu top case lah, dengan kena tukar lah. So ini boleh pakai balik. Okey. Ini dua mampu tukar. Anggaran kos ataupun nak buka dulu ke macam mana? Sekarang saya tengok Anggaran kos betul worth it repair or just buy new one lah. Sekarang tengok Dah pakai for 5 years. Drone tak ada hang ya. Jadi drone tak ada hang ya. Tapi kalau jatuh malam tu, yalah kalau mahal pun tak payah repair lah. Tak, sebab banyak features yang saya nak tak ada this Mini tu. So I was looking for update to better version lah. Dalam 800 lah. 800 lah. Impact sini kuat lah. So, dia nose down tu. Dia GPS ada kena tak ada kena saya pun tak tahu. Oh. Neo indoor no problem lah. Ya cantik. Ya. Ini indoor drifting problem, sikit. drifting sikit. Kita Kalau stable mau lah. compare, ya. Kalau mau compare teknologi tu atas sama mah. Kalau Mini 5 Pro, boleh indoor boleh. a lot better lah. Betul. Suara sini silap suara sini. Tak boleh. Nampak okey lah. Nampak Tapi cakap mau foto-foto. Because decision based on this one. Kalau boleh repair, Memang boleh. Harga je. Saya sekarang tengok itu mainboard. Mainboard jangan kena je. Kalau mainboard tak ada nampak tak ada lah. Kena ada kena yang. 盒子什么呀？那个白色的盒子。是。 dah tinggal decide untuk repair sebab cost repair dia maksimum lah 800. Kalau saya consider untuk beli Neo 2 tu, bagi tahu tadi bos tu OT drone tu bagi tahu sekali dengan 3 bateri dan controller is about 1500. Kalau unit saja dengan satu bateri 899. So I think worth it. Try repair dulu Mini 2 tu. With ekonomi sekarang kita tak boleh nak spend unnecessarily ni. Saya kata dalam 2-3 hari siap. So insyaAllah minggu depan kita akan datang balik lah. Okay guys, semalam Derek dah call. Dia kata drone dah siap. So ada penambahan kos sikit sebab dia kata gimbal dan kamera kena tukar. Totally damage, tak boleh nak selamatkan. So ada tambahan RM150 je. So total cost repair tu dalam 900 setengah lah. Tak apa, kami on the way ke OT drone ni dan kita akan test lah. So hopefully go back to normal lah, original condition sebelum dia crash tu.
free dah? Ini saya ada tapi pakai ini lah. Nah, cerita dia sini bang. Ini yang mahal. Itulah. Sudah terbuka ya. Pecah kan? Pecah. Saya ingat itu hari kita nampak okey kan? Nampak okey lah. Sini aja mau tukar. Tapi tengok. Oh yo. Tengok. Dia pecah. Oh, okey lah. So ini saya buka, kalau saya gambar balik dia pun blur, tak ada point. Oh, so tukar lah. No point. Alright, dah ambil dah. So, dah test sekejap tadi. Seems to be okay, kamera pun okay. Nanti kita balik, kita try lagi untuk fly lah. Tapi should be okay lah. Dari kata ada warranty period sebulan. So, test dulu. Kalau apa-apa ni, dia datang balik. Alright guys. Dah sampai dekat Tasik ni, rumah tu. Kali ni saya nak fly drone, nak test fly lah. Sebab tadi pun dah test dekat mall tapi tak boleh fly high lah. Nak fly tinggi semua nak tengok macam mana. So sekarang ni dah ada dekat Tasik ni yang selalu kami jogging tu. So ni nak fly, lepas tu nak tengok dia punya function. Angin kuat sikit ni, tapi tak apa, kita slow-slow lah. Okay, test flight was successful. Dapat fly sampai 100 meter. Then flying pun macam stable sikit. Macam normal lah, back to normal lah. So apa ni, cuma dekat bawah ni angin kuat. Tu dia punya drone tu dia macam shaky sikit lah. Tapi footage dia stable. Because of new gimbal yang dah replace brand new yang lamanya tu memang dah total loss lah, tak boleh pakai lagi gimbal. Oh, the body semua baru, brand new body. Certain things yang boleh pakai dia ambil balik lah, macam motor, fan semua ni pakai balik lah. So okay, ini saja video untuk kali ni. Harap anda enjoy dan juga dapat information yang berguna untuk rakan-rakan yang nak repair drone. Bolehlah contact Derek di IT Drone di Summit USJ Mall tu. Ataupun terus datang je, banyak dia punya, nampak kedai tu dia memang banyak spare part lah. Spare part yang dia boleh pakai lah untuk build up kalau drone yang patah tu. So okay, ini saja video untuk kali ni. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.